Okay guys, ini antara pokok yang besar dalam perjalanan turun daripada bukit kawasan ni. Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi, good morning. So hari ni gang 29 hari bulan 6 2025, hari Minggu gang. So bahagian pagi ni kita nak try panjat bukit Wawasan Puchong gang, kat belakang sana nun. Parking pun dah penuh. So kita tengok ramai dah orang kat sini. Full parking tak apa lambat. Memang parking tak ada sini. So tengok orang naik ramai So hari ni aku dengan mem lah berdua. Okay, ni laluan masuk. Okay gang, selamat datang. Pintu masuk entrance. Nah, ni makan dia. Kita nak bersarapan sekejap di sini. So ini entrance pintu masuk. So ramai orang dah masuk. Jam sekarang pukul 7.38 pagi. So kita sarapan dulu. Ada tenaga baru naik geng. Slowly. Tapi sini okey lah, redup. Dia punya hutan simpan dia redup. So korang tak risau lah kalau matahari panas pun, sebab ada pokok-pokok lah. Kita lalu buat pokok, banyakkan dia buat pokok lah. Okay, kita tengok macam mana kita sampai puncak nanti. Tengok video. Keep it up, don't give up. Okay gang, kita berada di pintu masuk. Ini dulu tempat turun gang, dulu naik dia sana gang, tapi dah tutup sekarang. So ok lah, kita try naik sini. Kita tengok macam mana, berapa lama. Kita start 7.45 pagi. Kita tengok sampai ke puncak tu apa gang. Ini slowly je. Slow. Ok gang, so kita masuk. Jalan tu slow, lama tak hiking gang. Untuk tahun 2025. Inilah kali pertama start balik. Aduh, pancit ya gang. Apa lama tak buat kan. Tapi ni lah sejuk gang, segar, nyaman gang. Belakang hijau, mantap. Jom, let's go layan Bukit Wawasan. Macam ni lah track dia. Macam ni lah jalan dia. Untuk jalan permulaan, jalan dia rata dan berakor-akor macam ni lah. Okay. Sejuk, segar, macam dalam aircon. Let's go. Jangan tak ada lecak keluar. Kat sini ada satu kok pipe free air bukit. Pialah. Okay, ni air bukit geng. Kita salurkan ke sini. So siapa yang kasih foto kat sini, bila turun nanti boleh cuci dekat dengan tokpong So kita ada choice nak naik dari sini ke naik ke sini. Tapi biasanya kita okey kan, lepas daripada tokpong tu, so kita ada memacak sikit lah. Taklah pacak sangat. Naik mendata je tu. Okey lah. Nama biking ramai orang geng. Okey guys, pacak guys tu sampai atas. Pacak. Jom let's go. Kita kasih pecah peluh hari ni. Lama tak hiking. Memang. Okay. You okay? Okay, let's go. Daki kan. Macam bawah belakang. Okay. Boleh tahan lah. Mantap kan. Okay gang. Pacak lagi gang mendaki ya. Ni lah trail dia. Tapi sejuk. Macam aircon. Let's go. Kita panjat geng. Wow, pacak geng kat atas tu. Kita pacak dia geng. Belanja sikit. Naik ke atas. Oh mantap. Let's go. Track dia ada akor-akor ni. Mantap. Okay, depan ni dah meletak lah, relax. Tadi baca kan.
You can do it. Let's go. Okay geng, kita naik dari sampai sini. Kita dah sampai di 3 persimpangan. Ini turun balik dan ini naik terus ke puncak. So let's go, kita terus ke puncak geng. Okay, seterusnya geng, kita akan jumpa satu signboard dekat sini. Ini signboard yang menandakan kawasan ni di bawah perhutanan Jabatan Perhutanan Negeri Selangor. So ni ada perkara yang boleh dan tak boleh dibuat dalam ni ya. So signboard ni pun dah gelap lah, tak nampak sangat. Okay, let's go. Oh, ni pokok ni besar geng, tapi dah mati lah pokok ni, lompong lah tengah dia. Okay, kita akan masuk ke kawasan yang gelap di bawah pepohonan pokok cantik geng. Okay geng, ini suasana dalam trail track okay, kawasan. So cahaya memang kurang sikit kat sini sebab dilindungi oleh pokok-pokok boleh tengok atas. Nice geng. Ini landai lah tempat dia. Okay. Okay geng, seterusnya jalan dia mendaki lagi, tapi dia taklah pacak mendaki, macam naik tangga je. Nice geng, view kat sini cantik, hijau-hijau semua. Back to nature, let's go. Okay geng, sekarang kita melalui trek yang panjang ni. Yang panjang trek dia. Dia mendatar naik, lepas tu dia panjang macam tu. Jauh je rasanya, nampak jauh lah. Dia panjang dah naik ke atas. Dari belakang tadi. Okay. Sini santai je. Setelah berapa? Dalam 45 minit kita mendaki trek dia masih lagi jauh ke atas lah. Okay, yang penting keep it up, don't give up. Let's go. Ramai memacak ni, ada orang turun. Okay guys, kita rest dulu kat sini. Ni sebatang pokok yang besar ni tumbang, kita relax minum sekejap. Mantap guys. Korang yang tak jumpa lagi, mari cuba pergi kawasan kan. So ini kali ketiga aku try kat sini. So tengok, adik kecil pun boleh pergi kan. Ya, dia turun sekarang, dia orang turun. Kita orang masih nak naik lagi ke atas sana. Yang penting keep it up, don't give up. Okay geng, pacak geng ini betul-betul pacak geng yang trip ni. Nak sampai atas ni memang pacak. Tengok, nak turun pun susah ke bawah. Let's go. Macak agak susah sikit nak turun ni. Tapi kan kasut korang ada untuk hiking betul. Waalaikumsalam, selamat pagi. Macak kan ni, terus macak ni mendaki. Ni bisa sangkut atas. Pacak ni naik. Belakang sana ada tiga ni. Berapa tak ada dalam sini. Dah tahun 2023. Susah sangkut. Tu. Dia punya pacak ke atas. Let's go. Okay guys, pastikan kasut tu orang ni tapak dia bagus. Kasut ni aku baru beli semalam. So hari ni rasmian di Bukit Wawasan. Pacak guys. Tak nampak dia macam ni. Pacak guys, terus ke atas guys. 90 darjah guys. Okay. Wow, mantap. Let's go. Ke bawah kan ya. Bawah. Okay, let's go. Pacak ni. Pacak terus guys. Pacak terus. Bawah. Tinggi lah. Memang tinggi guys bawah. Dan kalau tengok pacak terus. So, don't give up. Teruskan sampai ke puncak. Okay. Map kat belakang. Map kat belakang tinggal. Pelan-pelan. Dia hari ni slowly je. Orang kat
kata santai. Baca guys, baca. Hampir-hampir sejam lah santai-santai. Okay, kita nak sampai puncak lah. Tu puncak depan. Tapi santai je, jalan relax, bukan lari. Sebab bawa mem lah kat belakang. Mem sangkut, kita pun sangkut lah. Okay, tu puncak dia geng. Ramai orang dah santai kat atas puncak. Let's go. Aku belanja puncak dia. Puncak dia ni view tak ada cantik dia. Dia tanah lapang. Lepas tu dia pokok-pokok semua. So tak boleh nak fly drone pun kat sini. Sangkut. Ada orang jual Maggi sekarang. Alhamdulillah kita sampai ke puncak. Ayo ke kawasan. Okay. Okay kan, ke kawasan. Okay, akhirnya kita sampai ke puncak Bukit Wawasan berketinggian 233 meter daripada aras laut, ataupun 764 kaki daripada aras laut. Bukit laut. Okay kan. So tak silap ini trek pergi ke air terjun ni, tapi dia tutup. Tak bagi masuk lah sekarang. Dulu dia masuk ada air terjun bawah ni sebab berbahaya, so dilarang masuk. Okay geng, ramai orang santai atas ni. So kita nak wish mem yang baru sampai kat puncak geng. Aduh. Okay, sikit lagi. Sikit lagi. Okay, sampai dah puncak. Okay. Okay guys, akhirnya sampai ke puncak. 1 jam juga lah. So, belanja view 360 puncak Bukit Wawasan guys. Wawasan juga. Ada. Okay guys, sampai puncak ni pakai es krim guys. Ada orang jual es krim ni. So sampai puncak tu orang pakai es krim sini. Orang jual es krim. Dah puncak kan. Okay. Okay geng, ramai geng tak puncak. So sekarang kita nak turun dah geng. Bagi orang lain pula yang sampai puncak nak rest. So kita turun ikut trek lain kan. Dia naik trek lain, dia turun ikut trek yang ini pula. Let's go geng. Keep it up, don't give up. Okay geng, yang belum cuba naik Bukit Wawasan ni, try lah geng. So keluarkan peluh untuk kesihatan geng. So dia tak tinggi sangat. Lepas tu tak adalah terlalu heavy sangat macam Bukit Beroga kan. Bukit Beroga lagi tinggi geng, 2 kali ganda. Ini 233. Bukit Beroga 450 meter daripada aras laut. Mana kata 2 kali ganda ketinggian Bukit Beroga. Dengan inilah berbanding dengan Bukit Wawasan. So geng, jangan lupa mencuba Bukit Wawasan ni geng. Okay, guys, ini antara pokok yang besar dalam perjalanan turun daripada Bukit Wawasan ni. Kamu boleh tengok tinggi dan besar. So ni kalau nak peluk pun rasanya tak dapat sebab dia besar kan. Okay, jangan lupa bergambar kat sini. Nice. Okay geng, sewaktu kita turun daripada Bukit Wawasan, kita akan jumpa 2 pokok besar ni geng. Besar, sangat besar geng. So pokok besar ni macam mana? Meh, aku tunjukkan. Besar tak besar pokok ni. Kat sini. Pokok ni, ada kita tu. Besar dia punya akar dia. Yang ni geng. Ni. Besar geng nampak? Akar dia besar. Nampak? Jap. Okey. Nah. Yang besar ni. Kalau duduk dalam ni. Tu dia. Berapa usia pokok ni? Wallahu a'lam tak diketahui. Tapi memang besar. Akar dia je besar lah. Okey.
jangan lupa bergambar dekat pokok ni kalau korang sampai di Bukit Wawasan. Okay, let's go. Balik. Okay gang, waktu turun nanti korang akan jumpa satu jambatan ni, ada terusan sungai lah, air jernih. Tapi air dia tak adalah, hari ni tak ada air sangat. Kalau musim hujan air banyak. So lepas tu korang kena lah memacak. Layan geng. Pacak lagi. Okay geng, bila korang turun ikut laluan turun tu, korang akan jumpa satu signboard macam ni. Dia tulis sini, Hutan Simpan Air Hitam Puchong, Universiti Putra Jabatan Perhutanan Malaysia Negeri Selangor. Okay, so jangan lupa selfie dulu kat sini geng. Ini hutan simpan di bawah Universiti Putra Jabatan Perhutanan. So Universiti Putra punya apa, hutan simpan lah kot. So dah tulis kat sini kan. Alright, jangan lupa selfie kat sini geng. Okay, let's go. Okay geng, dalam perjalanan turun korang akan jumpa satu pit stop kat sini, tempat rest. So yang ni tadi kita naik, so laluan yang ini kita turun lah. So laluan ke kanan kita balik. Alright. Trek ni geng turun daripada atas tu memang pacak tengok. Memang dia pacak lah, turun memacak tu. Tu dia ke bawah. Memang pacak. Memang juram lah. Korang kalau datang sini kalau musim hujan kan, kasut pastikan trek macam ni. Okay, grip boleh jatuh menggelongsor kat sini, ada potensi. Kalau jangan licin, kalau tapak kasut tak grip boleh jatuh guys. Tengok ni memang curam ni. Dia turun memang curam. Ni kalau kau gelongsor pakai apa, menggelongsor pun terus sampai bawah tu. Okey, baik. Jom kita teruskan turun kan. Okey guys, memang pacak turun daripada atas. Turun kau sampai Tokong ni, maknanya dah sampai ke bawah, dah sampai balik dah. Okey. Sampai kat Tokong ni, kau boleh cuci kasut lah kat depan tu. Kat sini. Okey. Ni Tokong dan sampailah tempat mini waterfall. Ini tempat cuci kasut lah. Kalau kasut korang kotor, kita cuci kat sini dan terus balik ke bawah sana. Okay guys. Okay, tahniah, anda dah berjaya naik dan turun. Sihat sikit. Macam mana okey? Okay, nak cuci kasut depan tu. Settle. Sekejap air ni. Okay, kat sini disediakan bros dengan air. So korang boleh ambil bros ni, satu macam ni. Okay, ambil air, cuci kasut. Macam ni. Lagi kasut bersih sebelum balik. So tak payah kat rumah nanti kau nak basuh. Okay, basuh. Okay. Okay. Ni tutup lah sikit. Ini geng, kasut bobli semalam ni geng. Ni kasut bobli semalam, guna hari ni kena jemut. Apa, kat sini ada tempat cuci dia. Okay, letak balik. Settle. Ni dah waterfall kecil. Let's go, balik. Okay geng, setelah 2 jam lebih juga lah trek santai dengan wife. Akhirnya kami dah sampai ke parking kereta dan nak balik. Okay, kepada korang yang belum cuba trek Bukit Wawasan, datanglah geng. Trek santai, sesuai untuk anak-anak juga kan, family. Okay, so santai-santai pun dalam 2 jam macam tu, 2 jam lebih lah. Okay, lepas tu balik. Boleh relax kat rumah lah. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like kalau suka video ni. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.